bagi relationship advice kepada korang. Let's go! Kenal satu lelaki dalam 2 bulan. Okay. Bila dia bawa I jumpa family dia, I rasa I lebih minat ke bapa. Bro. Wait, kau ni okey ke? You nak bapak dia? Mungkin bapak dia punya adik tak boleh angkat pun bro. Tak boleh naik. Apa kau nak? Bro, chill bro. Mungkin dia suka daddy issues ke, orang lagi tua dari dia. Apa daddy issues bro? Ini macam plot twist untuk Blue. I ada crush kat satu awek ni. Okay. Sekolah saya juga. Weh bro, dia form 3 tapi saya dah Oh! tadi daddy issue. Sekarang Mami issue. Korang tahu tak bila aku ni darjah 5, aku buat apa? Aku makan pasir je. Main Ultraman. Aku dah jadi aku ingat semua truck tu Optimus Prime. Advice aku pada you lah bro. Study je, buat bagus untuk UPSR. Yeah bro. Macam dia, 3 fail dah untuk UPSR. Sorry. Hai, saya Ashraf bro. I suka dia disiplin, Ush. sopan, Oi. bersih. Okay. Bro. Dia cakap bat pisau dia panjang dari saya punya. Kenapa you pilih soalan macam ni bro? Ini aku bagi advice tu soalan bodoh macam ni. Tak ada satu soalan pun aku tengok yang masuk akal bro. Satu nak main dengan bapak, satu darjah 5. Yang ni apa? Bro, tapi kau kena bagi advice bro. Memang kau kena bagi advice. Untuk benda ni nak aku bagi advice. Yeah. Kau pergi sword fight lah. Ashraf pergi sword fight dengan dia. You pun join. Kita petak match. Kau ni yang paling kecil pasal dua mereka ni.